الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, jadi kita sambung pengajian kita pada muka surat 1319. Jadi bahagian yang terakhir daripada pertukaran mata wang sebelum kita masuk dalam bab hutang. Baik pertukaran ataupun penggunaan sebelum diterima. Baik, barangan yang ditukar milik ini tidak sah ditukar sebelum ia diterima. Contohnya jika kedua-dua pihak bertukar-tukar tangan 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas. Dan sebelum kedua-dua ataupun salah satu pihak menerima barangan tersebut telah ditukarkan dengan barangan lain yang mempunyai nilai yang sama. Jadi akad ini, kontrak ini tidak sah kerana penerimaan barangan seperti yang dinyatakan di dalam kontrak ataupun akad ini tidak berlaku. Walau bagaimanapun jika barangan yang cuba ditukar tadi dikembalikan dan diserahkan dalam majlis akad dan barangan yang dinyatakan dalam akad tadi diterima sebelum kedua-dua pihak berpisah, maka akad tersebut adalah sah. Baik, ini dalam bab ini pertukaran antara barang-barang ribawi. Jadi bila kita sebut kata barang ribawi ini merujuk kepada emas, perak dan juga makanan. Jadi bila bertukar-tukar itu maknanya mesti ada qabat. Qabat ni maknanya serah terima. Mana tu barang kita dapat dulu, baru kita boleh untuk berinteraksi ataupun buat akad yang lain. Janji barang tu mesti ada dalam tangan kita dulu. Kalau tak berlaku demikian, maka akad ni adalah tidak sah. Seperti contoh dia bagi tadi, iaitu tukar 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas. Jadi syarat dia mesti ada kesegeraan, mesti ada tunai, maknanya tak boleh tangguh. Kalau tangguh dia masuk dalam bab riba an-nasi'ah, riba tangguh. Riba fadli sini tak wujud. Sebab apa? Satu perak, satu lagi emas. Sebab tu kena faham betul tentang masalah riba ni. Sebab kita ni diajak akhir zaman ni orang ajak kata riba ni hanya interest semata-mata. Jadi bila selesai interest, selesailah bab riba. Padahal riba ni maknanya lebih luas. Merujuk kepada barang ribawi dan juga perkara yang berkait dengan hutang yang mana ada tambahan. Jadi dia lebih, kita kata, luas dan juga spesifik. Maknanya lebih khususi. Jadi kita pun tak boleh nak sebut secara umum. Kata kita ni duduk di zaman riba, tapi kena sebut secara spesifik apa dia yang kata riba tu dalam sistem yang kita ada sekarang ni kena lebih khususi.
Baik. Selain daripada itu, kedua-dua pihak juga tidak mempunyai hak bertindak, ini tasarruf, sebelum barangan tersebut benar-benar diterima. Maknanya lagi kita tak dapat benda tu dalam tangan, kita tak boleh buat tindakan untuk jual ke, untuk kita beli dengan benda yang kita tak ada dalam tangan, kita dah beli dah siap, tak boleh. Sebelum barangan tersebut benar-benar diterima, contohnya hak menjualnya ataupun menghadiahkannya. Ini kerana proses bertukar-tukar tangan tidak berlaku. Mana tidak ada yadan biyadin, tangan ke tangan. Sedangkan proses tersebut menjadi syarat sah, yakni akad ataupun kontrak tukaran mata wang. Jadi syarat dia mesti ada kesegeraan tunai. Baik, ini merujuk kepada turas. Bila turas ni maknanya kita bila sebut kata mata wang ni makna basic, yang paling asas sekali dalam fiqh muamalat Islam ni, iaitu mata wang yang utama sekali iaitu emas dan perak. Kemudian baru masuk yang ketiga, iaitu apa yang disebut sebagai fulus, ataupun ni orang sebut apa, kalau mata wang emas dan perak disebut sebagai naqdun syar'i, yakni mata wang syariah. Sedangkan mata wang fulus ni disebut sebagai apa? Naqdun bilad, yakni mata wang negeri. Mana tiap-tiap negeri tu dia buat duit dia sendiri. Tapi kita kena ingat bahawa fulus ni ataupun mata wang naqdun bilad ni, mata wang negeri ni ialah duit pecah. Mana digunakan bukan untuk menggantikan dinar dan dirham, tapi dia adalah mata wang ketiga, digunakan untuk benda-benda yang kecil-kecil ni. Sebab nanti kita tengok dalam bab hutang, sebab bila kita nak bayar balik hutang, bila dihutangkan dalam bentuk fulus ataupun dalam bentuk naqdun bilad ni, naqdun balad ni, maknanya oleh kerana harga dia berubah-ubah, jadi kadang-kadang kerajaan ni diikat fulus ni dengan dirham. Satu dirham mungkin sama dengan 100 fulus. Ataupun kita kata macam lah ni lah, Pasaraya Ori diikat ringgit Malaysia ni dengan dirham. Maknanya satu dirham sama juga dengan 25 ringgit. Kemudian dia bayar zakat dekat tafiz ni. Jadi tafiz ni ambil duit dirham tu, tapi nilai dia sama juga dengan 25 ringgit. Kemudian kita guna untuk beli barang di Pasaraya Ori. Dialah satu-satunya, saya sebut kita, dalam pasaran kita yang menggunakan dirham dan membayar zakat dengan dirham juga. Jadi maknanya benda tu berpusing. Dari segi edaran tu dalam pembelanjaan di kedai, dan juga boleh digunakan untuk keluarkan zakat. Maknanya benda tu possible. Maknanya boleh dibuat kalau kita ni ada himmah, ada keinginan, ada kemahuan untuk buat benda tu supaya jadi. Baik. Jadi dengan ini jelas adalah tidak sah tukaran mata wang antara pembeli dengan pembeli kedua, dengan pembeli ketiga dan seterusnya, jika salah satu pihak tidak menerima barangan yang dijualnya daripada penjual sebelumnya. Malah mungkin berlaku jual beli antara pihak pertama dengan pihak yang kedua, kemudian dengan pihak ketiga, semuanya melalui talian telefon. Semua kontrak ini tidak sah, dan pendapatan melalui cara ini adalah pendapatan yang tidak bersih. Mungkin orang tanya soalan tentang tu kot, forex kan, beli USD kan, lepas tu tukar dengan RM, bila tengok USD nak naik, dia beli pula USD, lagi dia tukar balik kan. Ataupun dalam bentuk apa orang panggil ni, future contract.
kontrak masa hadapan. Sebab ingat mungkin dolar ni akan jatuh ke apa ke, jadi dia dah book dah siap untuk beli mata wang tersebut dalam tempoh masa yang tertentu. Bila dia jual pula, sebelum sampai tarikh tu dia jual pula untuk tarikh yang lain pula. Padahal tak qabat pun, mana tak dapat benda tu dalam tangan. Baik, subjek tentang qabat ni sangat penting tuan-tuan. Sebab dia menunjukkan kepada pemilikan. Maknanya kita menguasai akan barang tersebut. Maknanya kita tidak boleh untuk menjual satu benda yang bukan hak kita punya, melainkan kita dah milik benda tu dengan apa yang disebut dalam kitab Torah ni sebagai milkul tam. Ini milik yang sempurna. Baru boleh, maknanya kita buat tasarruf, maknanya tukar sama ada kita nak jual ke, nak beli ke, ataupun nak hibah ke ataupun sebagainya. Baik, kemudian kontrak tersebut ini akad tersebut mestilah muktamad, yakni tanpa syarat. Maksudnya tidak syarat yang diletakkan untuk kedua-dua ataupun salah satu pihak. Jika kedua-dua pihak yang bertukar-tukar mata wang menetapkan syarat, kedua-dua ataupun salah satu pihak berhak menuntut khiyar dalam masa sehari ataupun 2 hari ataupun lebih ataupun kurang daripada itu, tukaran tersebut tidak sah. Ini kerana seperti yang dimaklumi, syarat sah akad ialah wujudnya proses bertukar-tukar barangan. Sebaliknya hak khiyar menghalang milikan penuh oleh kedua-dua pihak. Oleh itu bertukar-tukar barangan sebenarnya tidak wujud, kerana tidak wujud pemilikan penuh, dan dengan ini tidak sah tukaran ini kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Baik, jadi khiyar ni kita belajar iaitu option, orang putih kata option ataupun pilihan untuk membatalkan akad. Jadi mesti ada bab khiyar ni, sama ada itu khiyar untuk melihat ataupun khiyar aib. Tukaran mata wang adalah sah jika membabitkan wang yang dipamerkan. Mana tengok depan mata. Contohnya penjual berkata, saya jual kepada anda, ataupun saya tukar wang dinar ini dengan wang dirham. Duit emas dan juga duit perak. Begitu juga jika tukaran tersebut membabitkan barangan yang hanya dinyatakan sifat-sifatnya sahaja. Contohnya penjual berkata, saya jual kepada anda rantai emas dengan sifat-sifatnya seperti berikut pada anda dengan 100 gram emas yang ada pada anda, ataupun dengan gelang perak yang mempunyai sifat seperti yang dinyatakan yang ada pada anda. Tukaran ini sah dengan syarat mereka mengeluarkan barangan-barangan tersebut dan saling bertukar tangan sebelum berpisah seperti mana yang dimaklumi. Maknanya mesti ada qabat, benda tu kena ada depan mata, kemudian bertukar-tukar, baru boleh dikira sebagai sah. Sebelum ni dia cuma sifat-sifat dia kata rantai ni sekian. Lepas tu bila nak tukar kena buat pula betul rantai tu. Tunjuk depan mata. Lepas tu baru boleh tukar. Dengan ini bagi pihak yang tidak melihat barangan yang dijual beli tersebut, dia bolehlah menerimanya apabila barangan tersebut dikeluarkan dan ditunjukkan kepadanya. Atau dia boleh menolaknya jika dia dapati sifat-sifat yang dinyatakan tidak terdapat pada barangan yang dipamerkan. Walau bagaimanapun, dia diwajibkan menerimanya jika semua sifat yang dinyatakan wujud. Jadi kadang-kadang orang abang ataupun tulis dia kata rantai emas ni sekian-sekian. Jadi bila kita pergi tengok baru kita tahu ada benda yang kurang ke dan sebagainya. Maknanya boleh tolak. Tapi sebagaimana maknanya sebelum tu kita dah kata ada tawar-menawar dah, ada perjanjian dan sebagainya. Maknanya bila barang tu betul-betul ada dan sebagaimana yang disifati, maknanya ketika itu diwajibkan kita terima. Begitu juga apabila kedua-dua barangan tersebut telah diterima, sama ada yang dipamerkan sebelum itu
ataupun hanya dinyatakan spesifikasinya, kemudian wujud kecacatan pada barangan tersebut, maknanya ada khiyar aib, ada aib pada barang tersebut, apa pilihan kita? Pihak tersebut berhak memulangkan semula barangan yang cacat, membatalkan tukaran, dan kemudiannya meminta kembali barangan yang dijualnya. Walau bagaimanapun dia masih boleh bersetuju dan meneruskan akad tanpa membatalkannya. Mana dia ada pilihan, ada choice, ada option untuk terus ataupun tidak. Kenapa? Ada aib. Dan dengan ini kita dapat fahami khiyar untuk melihat. Ini pilihan untuk melihat ataupun khiyar aib. Ini pilihan jika wujud benda yang cacat dalam tukaran mata wang dan sah kerana hak ini tidak menghalang pemilikan dan tidak menghalang proses pertukaran barangan yang menjadi syarat sah kontrak ini. Jadi khiyar pun masih ada lagi. Jika berlaku mana berlaku khiyar untuk kita melihat barang tersebut, dan juga bila berlaku kecacatan yang disebut sebagai khiyar aib, mana boleh terus ataupun boleh cancel. Baik, jadi kita masuk dalam bab yang ke-26, ini hutang, bab qard. Baik, hutang ni adalah satu tajuk besar lah, kata tajuk besar, dan tajuk yang paling orang confuse sekali kan. Utamanya tentang bab riba ni. Bila berkait dengan hutang ni, banyak kita nak kata apa, kekeliruan dalam masyarakat kita. Padahal kemarin saya balik daripada ceramah kuliah di Kulim Dana. Jadi dalam nak balik tu buka radio Hakim. Jadi dalam radio Hakim diberitahu, ada seorang ustaz tu beritahu, kata dan ni ada kes cerai di Malaysia ni daripada bulan 1 hingga bulan 9 tahun ini 2025 berjumlah 53,000 kes. Bukan 5,300, 53,000 kes. Saya terkejut perut. Pasal apa jadi sampai keadaan orang kata apa, jadi cerai berai ni dalam masyarakat kita ni? Mungkin berpunca sebab masalah ekonomi, mungkin masalah hutang ke, Allah alam. Tapi yang paling kata apa, kes yang paling tinggi sekali di Selangor, nombor 2 di Johor, Kedah jatuh nombor 3. Jadi maknanya Kedah ni ramai juga berlaku kes perceraian. Dan nampak mungkin punca ni pasal nak bagi tu nafkah hidup tu, yang wajib bagi orang lelaki kepada isteri dia, makan, pakai, dan juga rumah. 3 wajib nafkah yang paling utama, 3 asas, lain semua tambahan ya. Tapi yang asas tu rumah, kemudian pakaian, dan juga makanan. Dan kita kata tam makanan tu boleh lagi lah lepas. Kemudian tam pakaian tu boleh lagi lah. Mana kalau mai hari raya 2 kali setahun lah, boleh lah kita beli untuk isteri kita tu. Makanan ni setiap hari lah. Tapi bila mai tang rumah ni, dia bermasalah. Sebab rumah lah ni bukannya murah-murah. Mahal gila. Baik. Jadi bab hutang ni adalah satu benda yang perlu kita faham sesungguhnya. Baik, takrif hutang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-qardu. Ni dengan dad, al-qardu. Baik, al-qardu dari segi bahasa bermaksud potong. Menurut kamus Al-Misbahul Munir, qaradtu syai'a qardan. Maksudnya saya memotong akan sesuatu. Jadi kata nama perkataan ini pula membawa maksud suatu barangan yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang. Perkataan ini digunakan dalam bahasa Arab kerana ia hutang, yakni memotong hak milik terhadap barangan tersebut.
Dan menurut istilah para fuqaha, hutang ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Baik, jadi hutang maknanya hak milik kita, kita serahkan pada orang tersebut. Jadi di segi bahasa maksud dia potong. Hak yang kita ada tu maknanya kita dah bagi ke orang, kita jadi tak ada dah benda tu. Jadi dapat dekat dia. Jadi bila dapat dekat dia, jadi hak milik tu berpindah tangan pada dia. Jadi ikut suka dia nak buat apa. Semuanya syarat dia ialah dia kena ganti balik. Ganti balik apa dia? Tu yang kena bincang tu. Sebab apa yang disebut sebagai ada benda yang boleh dikembalikan mengikut mithli. Ada benda yang boleh dikembalikan dalam bentuk qidmi. Yang hanya bergantung pada nilai tapi tidak boleh disifatkan. Sebab tu para alim ulama dalam bab fiqh muamalat ni dia susun. Mana kita mengaji bab jual beli salam dulu, lepas tu baru kita masuk dalam bab bab hutang. Kerana benda-benda yang disyaratkan dalam jual beli salam, yang dibolehkan untuk jual beli salam, makna jual beli secara tangguh lah, makna jual beli order ni, ada syarat-syarat yang tertentu. Yang benda-benda yang boleh disifati, benda-benda yang boleh ditimbang, boleh disukat. Jadi benda yang kata apa, majhul ataupun ghairun majhul ni maknanya yang tak boleh. Kita nak gambarkan macam mana kita nak ganti balik tu, itu masuk dalam bab yang lain. Baik. Jadi bila berlaku ada syarat tambahan, itu berlaku kata apa? Riba. Riba apa? Riba hutang. Riba tu sendiri maksud dia apa? Yakni tambahan. Tambahan disebabkan hutang. Sebab riba ni boleh berlaku bila bertukar-tukar barangan. Barang ribawi. Kita sebut tadi tu emas, perak dan juga makanan. Tapi bila emas tentang apa ni, dalam bab ni riba dalam hutang ni ialah tambahan pada benda yang dihutangkan. Jadi dia tak tak syarat barang ribawi saja. Dia tak bukan barang ribawi saja. Baik, jadi dalam bahasa Arab proses ini dinamakan qard kerana proses ini menyebabkan tuan punya barangan memotong sebahagian hak miliknya untuk diberikan kepada penghutang. Ini sesuai dengan makna qard. Jadi potong daripada segi bahasa. Dan dalam bahasa penduduk Hijaz, al-qardu dinamakan sebagai salaf. Dengan ini, kontrak ini ataupun akad ini sah dengan ungkapan aslaf tu. Ini saya berikan hutang. Ini akan diterangkan nanti. Baik, kesahihan menurut syarak. Hutang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Orang yang memerlukannya dibenarkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Mana orang tujuan hutang ni sebenarnya ialah untuk beri peluang pada orang yang tidak ada kemampuan, orang yang ada susah sungguh, untuk untuk menyatakan keinginan dia untuk dapat makanan ke barangan dia, kerana apa? Untuk memenuhi keperluan hidup dia. Dan kita pula mana sebagai orang yang ada kelebihan, yang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, maknanya tujuannya ialah untuk kita tolong. Itu dipanggil sunat muakkad, untuk tolong orang bagi hutang ni, bagi tujuan apa? Maknanya dia akan bayar balik untuk bantu dia. Lepas tu saya tak apa setuju. Maknanya kita menggunakan hutang ni sebagai satu bisnes untuk cari keuntungan. Hutang ni bukan satu bisnes. Dia sunat muakkad. Nak tolong orang susah. Sebab tu kita tak ambil tambahan. Tapi apa yang berlaku dah ni, dia istilah baru, kita kata apa? Jual beli yang menjurus kepada riba. Hakikatnya hutang, tapi dia kata apa? Diselimuti
dengan jual beli supaya tak nampak benda tu macam hutang dengan ada tambahan riba, tapi nampak macam jual beli. Bai'ul ainah. Kan, lah ni pada entam dalam dalam Facebook. Bai'ul ainah. Saya bagi contoh bai'ul ainah ni. Katakan kita pergi ke bank. Sebut bank lah senang sebab mereka yang buat bisnes hutang. Jadi bank buat akad dengan kita lah. Saya guna laptop nampak mahal sikit kan. Kalau rakyat mineral ni murah sangat. Jadi bank jual kat kita dengan secara tangguh laptop dengan harga RM10,000 bertangguh secara hutang. Jadi kita dapat apa? Kita dapat laptop sebiji, kemudian kita dapat apa? Dapat hutang RM10,000. Kemudian bank tu juga aku beli balik. Maknanya kita jual balik dekat bank tu laptop tu dengan harga RM8,000 tunai. Tak? Kena fikir. Kita jual balik laptop tu. Bank, aku jual balik dengan harga tunai RM8,000. Jadi kita dapat apa? Cash RM8,000. Kemudian kita dapat hutang RM10,000. Laptop tu pada alat saja. Mana ni? Laptop tu alat. Helah. Itu panggil helah. Sebab tu dia tak panggil apa, dia tak kata ini bukan bukan riba. Ini jual beli. Kami jual laptop. Tapi lah ni laptop pun tak ada, apa pun tak ada, cuma kertas sign lepas tu RM10,000 dapat cash RM10,000 masuk dalam account, tapi kena bayar hutang RM10,000. Jadi sama je dengan dengan hutang dan ada tambahan riba. Ini dipanggil bai'ul ainah. Seluruh dunia condemn, termasuk negara Arab. Malaysia saja berani lebih buat konsep bai'inah ni. Mereka tukar bai'inah ni, mereka bubuh nama apa? Tawarruq. Tawarruq mungkin nama sedap sikit kot bahasa Arab. Tapi hak tu lah juga bai'inah. Baik. Tinggal ditegur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bila kamu mengamalkan bai'ul ainah ni, mana kamu meletakkan diri kamu dalam lembah kehinaan. Sehingga kan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha menegur salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia punya hamba perempuan buat jual beli macam ni juga, kemudian sampai dia kata bagi tahu dekat Zaid bahawa segala jihad yang dilakukan selama ini maknanya tidak ada faedah ataupun tidak ada manfaat kerana mengamalkan bai'ul ainah ni. Kenapa? Menggunakan jual beli untuk hilah, untuk mendapatkan hutang dengan cara riba. Jadi perbahasan tu saya letak dalam dalam Facebook saya. Jadi kalau nak tengok secara detail tu kena kena tengok baliklah. Baik, kemudian mana tadi? Kemudian kesahihan menurut syarak hutang dibenarkan. Baik, bertepatan dengan syarak dan orang yang memerlukannya dibenarkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Malah ia menjadi tanggungjawab orang yang diminta. Ini ada dinyatakan oleh kitab Allah, sunnah dan ijma' para ulama. Baik, kita ambil dalil yang pertama daripada kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Siapakah yang mahu memberikan hutang? Saya tak suka guna perkataan pinjaman. Pinjam ni maksud lain. Siapakah yang mahu memberikan hutang kepada Allah sebagai hutang yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Ini surah Al-Baqarah ayat 245. Ini memberikan hutang kepada Allah mencakupi sedekah dan hutang yang diberikan kepada manusia.
Jadi seolah-olah kita ni bagi hutang pula dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan balas dengan qardan hasanan, dengan hutang bayaran yang lebih baik, lebih elok, lebih banyak daripada hutang hak kita bagi dekat orang. Maknanya berkali-kali ganda. Sebab tu ulama ada bahas tentang mana lebih bagus, sedekah ke hutang ke. Baik. Kemudian yang kedua, sunnah. Ini hadis yang diriwayatkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata. Baik, kita terus pada terjemahan dia. Seorang laki-laki Arab Badawi datang menemui Nabi SAW bagi menuntut hutang yang pernah dihutangkan oleh baginda. Laki-laki itu meminta dengan kasar sehingga dia berkata, "Aku akan terus mendesak engkau jika engkau tidak membayar kepada aku." Lantas para sahabat baginda menghardik laki-laki itu dan berkata, "Malangnya kamu, tahukah kamu dengan siapa kamu bercakap?" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku meminta hak aku." Mana dia bagi hutang kat Nabi, dia nak tuntut baliklah hutang dia. Lalu Nabi SAW bersabda, "Alangkah baiknya jika kamu berpihak kepada Tuhan punya hak." Mana Nabi bagi tahu dekat para sahabat, patutnya hangpa kena tolong dia tu, dengan marah kat dia. Kemudian baginda menghantar seseorang kepada Khawlah binti Qais dengan berkata, "Jika engkau mempunyai tamar, berikanlah kami hutang sehingga kami memperolehi tamar yang lain dan kami membayarnya kepada engkau." Khawlah berkata, "Boleh wahai Rasulullah, aku rela menebus Tuhan dengan bapa aku sendiri." Kemudian Abu Sa'id berkata, lalu Khawlah memberi hutang kepada baginda dan baginda pun membayar kepada laki-laki Arab Badawi itu serta memberinya makan. Laki-laki itu berkata, "Engkau telah menepati janji. Semoga Allah menyempurnakan ganjarannya kepada kamu." Baginda bersabda, "Itulah orang-orang yang baik. Semoga umat yang orang lemah di kalangan mereka tidak boleh mengambil haknya dalam keadaan tidak disakiti dan tidak akan disucikannya daripada dosa." Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil hutang lain untuk cover hutang hak tadi tu. Dan maknanya Nabi berbuat baik pada orang yang menuntut hutang tersebut. Sebab kita ni dituntut supaya untuk memberikan hak kepada orang, dan jangan kita ambil hak orang cara yang tak betul. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil harta sama kamu dengan jalan yang tak betul. Bila yang kedua ni hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Mana-mana orang Islam dia memberi hutang kepada seorang Muslim sebanyak 2 kali, niscaya hutang itu akan dikira seperti sedekah yang diberikan kepadanya sebanyak sekali. Jadi maknanya 2 kali bagi hutang sama macam kita bagi sedekah kepada orang tu. Kerana orang yang berhutang ni tuan-tuan memang dia sangat memerlukan. Dekah ni tak tentu lagi. Mungkin kita tu niat baik nak sedekah, tapi dia orang kata tak sampai tahap, orang kata memerlukan. Tapi orang yang yang nak berhutang ni, ingat saja-saja kan nak berhutang, Kerana dia melibatkan maruah, melibatkan ayak muka, tebal muka ni, kalau nak minta hutang ni. Kalau kita nak minta berhutang. Baik, jadi itu menunjukkan kepada sangat kepada perlunya kepada hutang. Baik, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu." Sesiapa yang mengambil harta-harta orang lain dalam keadaan dia mahu membayarnya semula, maka Allah akan membayar untuknya.
Maknanya Allah Ta'ala pemudahkan urusan untuk dia bayar hutang tersebut. Sesiapa yang mengambil dengan niat untuk memusnahkannya, tidak mahu membayarnya, maka Allah akan memusnahkannya di dunia dan di akhirat. Hutang orang tapi saja tak mau bayar. Orang pergi kutip rumah dia, tak ada lah, apalah, hilang pergi mana lah. Lelah sekali pergi pindah di mana ke, tak tahu alamat pun tak ada. Baik, Allah akan musnahkan dia. Baik, kemudian yang ketiga, ijma' ulama seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini semenjak zaman Rasulullah SAW hinggalah ke zaman kita ini. Para ulama pula telah menerima sistem ini dan tidak seorang pun menentangnya. Dari cara ijma'nya maknanya dipersetujui. Ini keharusan, ini memberi hutang. Kenapa? Sunat mu'akkad. Sangat-sangat dituntut. Sehingga Nabi SAW menyebut kata apa? Orang yang bagi hutang 2 kali sama dengan orang yang sedekah sekali. Itu kelebihan dia. Tapi jangan buat bisnes hutang. Lepas itu berlindung di sebalik jual beli. Itu yang serabut perut tu. Baik, hikmah syarak membenarkan amalan ini cukup jelas, iaitu merealisasikan kehendak Allah yang mahukan wujudnya suasana tolong menolong. Ini ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara kebaikan dan juga perkara takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong menolong untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam. Di samping itu, amalan ini juga dapat memantapkan lagi hubungan persaudaraan sesama umat Islam dengan cara mengajak mereka supaya menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa kesusahan ataupun kesengsaraan. Ia juga mengajak mereka supaya berusaha menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Maknanya tolong-menolong, bantu-membantu. Mungkin ada setengah orang yang tidak dapat menyumbangkan duit dalam bentuk hadiah ataupun sedekah. Maka dengan cara memberi hutang akan menjadi cara yang terbaik untuk mewujudkan kerjasama dan membuat kebajikan. Baik, jadi mungkin ada orang dia susah sikit. Dia pun susah juga. Tapi dia pun nak tolong juga. Jadi bila kata apa dia bagi hutang ni maknanya berkurangan lah harta dia. Tapi kalau dia sedekah, maknanya dia takkan dapat balik lah benda tu. Tapi dapat dengan inilah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini pun maknanya sebahagian daripada Allah Taala bagi yang kata apa, rukhsah. Maknanya ada kelapangan bagi orang yang sedemikian. Baik. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Ini dengan mengerjakan sembahyang dan beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya, serta buatlah kebaikan, semoga kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, jadi kita disuruh apa? Untuk buat baik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nak kejayaan, buatlah kebaikan. Baik, kita bagi laluan untuk untuk azan insya-Allah. Allah
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. Dia tidak akan menzaliminya dan dia tidak akan membiarkannya. Sesiapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, niscaya Allah akan membantu menunaikan hajatnya. Sesiapa yang menyelesaikan satu masalah seseorang muslim, niscaya Allah akan menyelesaikan satu masalahnya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup aurat dan aib seorang muslim, Allah akan menutup aurat dan aibnya pada hari kiamat. Ini kelebihan, maknanya kita tolong, bantu sama Islam, termasuk memberi hutang. Baginda juga bersabda, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa membantu seseorang hamba selama mana hamba itu membantu saudaranya. Jadi hikmah yang paling ketara apabila syarak mensyariatkan hutang ialah menghalang manusia mengambil kesempatan daripada kesusahan dan hajat orang lain. Sebab itu hutang tak boleh diambil tambahan. Maknanya bila kita bagi seorang tu hutang, maknanya dia dah ambil daripada harta kita, kemudian dia dah gunakan, sementara dia nak bayar balik tu, kita tunggu, maknanya tak ada keuntungan apa pun pada kita melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, kesabaran kita tu. Sebab tu saya ni tak boleh kata apa, tak boleh nak compute. Orang putih kata apa, tak boleh nak print. Orang menjadikan hutang ni sebagai satu bisnes. Mana dia ambil kesempatan atas kesusahan orang, hajat orang, untuk dapat keuntungan. Jadi tak payah tanya lah tuan, apa dia yang buat bisnes hutang ni jadi satu company, satu bisnes ni. Semua tuan-tuan tahu lah, faham lah. Baik. Biasanya manusia tidak akan berhutang kecuali apabila perlu. Jika tidak disyariatkan hutang yang baik, ini qardul hasan, sudah tentu ia akan diambil alih oleh riba ataupun penindasan. Dia akan jadi inilah, mana orang ambil kesempatan oleh riba untuk tindas orang lain atas kesusahan orang dengan bagi hutang, kemudian dengan syarat bagi tambahan. Jadi masuk dalam apa? Riba dan juga menindas. Inilah keadaan yang berlaku pada mereka yang tidak mengamalkan hutang yang baik. Atas dasar ini terdapat hadis yang tersebut, ganjaran bagi memberi hutang adalah lebih tinggi daripada ganjaran memberi sedekah. Diriwayatkan bahawa Anas radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat di atas pintu syurga tercatat, sedekah digandakan pahalanya 10 kali ganda. Memberi hutang pula digandakan pahalanya 18 kali ganda. Aku bertanya, wahai Jibril, kenapakah hutang lebih baik daripada sedekah? Jawab Jibril, sebab orang yang meminta sedekah, meminta dalam keadaan dia masih memiliki sesuatu, sedangkan orang yang berhutang hanya berhutang kerana keperluan dan juga kesusahan.
Jadi dalam hadis ni sebut kata apa? Pahala sedekah 10 kali. Tapi pahala hutang 18 kali ganda. Sebab apa? Orang yang dapat sedekah tu dia masih lagi ada sesuatu pada dia lah. Tapi kalau orang yang nak berhutang ni maknanya dalam keadaan tak ada apa lah. Sangat-sangat memerlukan dan sangat-sangat dalam kesusahan. Baik, jadi apa hukum memberi hutang? Berdasarkan dalil-dalil syarak di atas, kita fahami bahawa memberi hutang adalah sunat, sementara meminta hutang adalah harus. Inilah hukum hutang dalam keadaan biasa. Jadi ikut biasa ni sunat, kemudian pergi tagih hutang tu hukum dia harus. Walau bagaimanapun hukum ini mungkin berubah bergantung kepada niat orang yang berhutang. Oleh itu hutang ni boleh jadi dalam 3 keadaan. Ikut niat dia lah. Yang pertama haram. Jika pemihutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan seperti meminum arak, judi dan sebagainya. Kalau kena take pit abang hutang kat saya ni 100 tapi dia tengok dia pun duk tarik hingui semacam kan, kita dah tahu dah. Memang dia ada keperluan dia miskin dengan baju lah apalah, tapi yang bagi duit kat dia dapat ni lah, dia pergi beli pit tu lah, hukum dia haram. Dan yang kedua, makruh jika pemihutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun untuk menunjuk-nunjuk, ataupun penghutang tahu dia tidak mampu membayar semula hutang tersebut. Ini makruh. Mana tak dapat apa dah kita. Rugilah bagi dekat dia. Kerana dia buat tu pun atas benda yang tidak bermanfaat, tak ada keperluan pun. Benda yang ketiga, wajib jika pemihutang mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya, dan tiada cara lain untuk memperolehinya kecuali dengan cara berhutang. Jadi bila mai orang yang betul-betul maknanya ada keperluan untuk kehidupan dia, itu tak dapat tidak, wajiblah atas kita untuk bagi hutang dekat dia. Baik, kemudian kita tengok rukun hutang. Baik, hutang mempunyai 3 rukun, iaitu sirah. Ini rupa bentuk akad dalam berhutang. Kemudian pihak yang terbabit, dan juga subjek hutang, apa benda yang dihutangkan. Baik, rukun yang pertama sirah, akad hutang ni. Sirah ialah penawaran dan persetujuan pihak yang terbabit, iaitu ijab dan juga qabul. Dalam Quran sebut bahawa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, cara yang tak betul, melainkan dengan saling redha meredai sesama kamu. Jadi nak tengok kata saling redha meredai tak mana? Itulah perlu berangkat ijab dan juga qabul. Orang tu bagi tawaran, kemudian kita terima tawaran. Yang dia bagi tawaran kat kita. Contohnya, saya hutangkan dan saya berhutang. Walau bagaimanapun tidak disyaratkan hanya menggunakan perkataan hutang, malah boleh digunakan sebarang perkataan yang merujuk kepada maksud tersebut. Contohnya, saya dahulukan untuk anda, ataupun saya serahkan harta dengan anda memberikan gantinya, ataupun ambil dan gantikan dengan barangan yang sama. Penghutang pula berkata, saya minta didahulukan, ataupun saya terima barang ini dan saya akan gantikannya, ataupun sebagainya. Jadi jangan sebut pinjam makna lain, hutang makna lain. Hutang ni maksudnya kita memilikkan dengan syarat dipulangkan dengan seumpamanya. Pinjam ni kita bukan pindah milik, kita bagi dia guna ya. Jadi bila dia guna tu dia pinjam lah, pinjam motor hang sat. Bukan kita ubah nama geran kita pergi buat dekat motor dia. Sekali aku bagi balik.
Dan dalam hutang saja ada orang kata apa? Ada riba ni. Pinjam tak ada riba. Lagi dia pergi tukar makna ni, saya kata pinjam tak ada riba, saya kira tu dia. Pinjam tu maksud dia lain. Mana ambil manfaat daripada barang tanpa orang kata apa? Tukar pemilikan. Kata dia sebut dulu kata ada orang tak faham, ustaz juga tu. Pinjam motor hang. Ustaz. Syarat bagi isi minyak bagi penuh. Oi, tak boleh riba. Riba mai ikut mana pula dah. Tu bukan hutang, tu pinjam. Hutang ni yang ada riba. Bila ada syarat tambahan. Pinjam motor tu guna motor lah, tapi tak ada pemindahan pemilikan. Kena faham tu. Baik. Jadi selain daripada itu, yakni perkataan yang digunakan boleh juga dalam bentuk seperti contoh di atas, ataupun dalam kata perintah, contohnya hutangkan kepada saya, ataupun dahulukan untuk saya, ataupun hutangkanlah daripada saya, ataupun ambillah dahulu daripada saya, atau sebagainya. Ini berdasarkan amalan yang biasa digunakan oleh orang ramai. Ini berdasarkan pada uruf setempat. Tengoklah bahasa yang orang faham. Bila kita sebut tu maksud dia hutang. Sebab apa pentingnya akad? Supaya tidak timbul isu selepas pada tu. Kita duk main hung ha, tapi tak sebut akad, tak sebut. Last sekali kita anggap hutang, dia anggap kita sedekah kat kita. Mampus je noh. Bila kita nak minta balik, bukan hang bagi peri kat aku itu. Sudah. Akad tak ada. Kan? Jadi hutang ni perlu mengandungi sirah, iaitu penawaran daripada pemihutang dan persetujuan daripada penghutang. Kerana sirah ini rupa bentuk itu menjadi bukti kerelaan. Kerelaan tu pada tu antaradim minkum. Mesti ada saling rida mardai. Mana kalau ada paksaan, tak boleh lah. Ambil pistol tu orang beli no. Hutang kat aku no RM1, aku tidak aku tembak hang. Sah ke tak? Tak sah lah. Sebab apa? Tak ada unsur kerelaan. Kerana paksaan. Jadi prinsip ini digunakan dalam kontrak ataupun akad hutang dan tidak memadai dengan hanya hulur menghulur. Serah macam tu ya. Tanpa lafaz, tanpa sebutan yang difahami. Contohnya penghutang berkata, hutangkan saya, lalu pemihutang memberikan apa yang dikehendaki dan penghutang mengambilnya. Mana kena ada lafaz dengan jelas, mesti ada ijab dan juga qabul. Baik, kemudian rukun yang kedua iaitu pihak yang terbabit dengan kontrak akad, iaitu pemihutang dan penghutang. Mesti ada dua orang lah. Orang yang bagi hutang, kemudian orang yang terima hutang. Baik, syarat-syarat bagi kedua-dua pihak ialah yang pertama waras. Maksud waras ialah sudah baligh dan berkelayakan melaksanakan perintah agama dan menggunakan harta. Ini kerana hutang termasuk dalam kontrak ataupun akad pertukaran barang. Jadi maksud waras ini mesti sudah baligh. Tu yang ada tegang budak-budak ni. Mereka pergi ni berhutang kat kedai ni. Budak ahli-ahli 7-8 tahun tu. Cik-cik ni saya ambil ni kau hutang tulis dalam buku. Sah ke tak? Tak sah. Harun kena ngaji juga. Nak bagi hutang kat budak-budak pun kena ni juga, kena tengok juga. Kai mereka takat mana? Kalau tidak habis, semua hutang habis. Seronok dah mereka. Baik. Jadi oleh itu pihak yang memeterai akad ini mestilah waras bagi mengesahkan kontrak pertukaran barang tersebut. Dengan ini tidak sah hutang yang membabitkan kanak-kanak, orang gila dan orang yang dihalang daripada bertindak terhadap hartanya. Ini mahjur alaihi kerana mereka ini tidak dibenarkan menggunakan harta.
Mana orang yang tersekat daripada apa ni untuk tasarruf. Ada sebab-sebab yang tertentu lah. Kemudian yang kedua, mesti pilihan sendiri. Tidak sah jika hutang tersebut membabitkan orang yang dipaksa, kerana paksaan menafikan kerelaan. Mana menafikan antaratin minkum. Kemudian yang ketiga, pemiutang layak menyerahkan hutang. Ini kerana hutang hampir sama dengan sumbangan. Oleh itu pemiutang perlu berkelayakan. Tidak sah seorang penjaga yang mahu berhutang daripada harta orang yang berada di bawah jagaannya tanpa sebab yang perlu ataupun mendesak. Maknanya dia ni jaga anak yatim contohnya lah. Mana dia ni orang yang menguruskan harta anak yatim. Dia ni pergi hutang dengan harta tu juga. Kecuali ada keperluan. Benda yang ketiga, rukun yang ketiga, sebab hutang iaitu harta yang diberikan sebagai hutang. Yang ni yang perlu orang kata apa, mendalam sikit lah. Saya tengok. Boleh lagi. Baik, barangan yang dijadikan hutang tidak semestinya barangan misli. Apa maksud misli ni? Baik, harta misli ni dia merujuk kepada, contohnya kalau kita hutang 1 dinar, kita kena bayar balik 1 dinar. Mana hutang tu maknanya mesti yang semisal dengannya. Jadi dia merujuk pada apa yang dikatakan sebagai berat. Bukan kepada nombor. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Majmu' menyebutkan bahawa al-mu'tabar fi daini min al-dhahabi wal-fiddati wal waznu la adadu. Yang diiktibar dalam hutang emas dan perak ialah beratnya, bukan bilangannya. Nombor tu bukan. Yang penting tu berat dia tu. Itu dipanggil sebagai harga misli. Mana kalau kita hutangkan orang 1 kilo beras, basmati contohnya, jadi kena bayar balik pun 1 kilo beras basmati. Sebab semisal dengannya. Sebab ni termasuk dalam apa yang disebut sebagai barang misli, barang yang boleh dimisalkan. Baik, jadi malah semua barangan yang boleh dimiliki secara jual beli boleh dijadikan hutang. Bukan barang-barang ribawi saja tak. Bila kata hutang tu maksudnya rujuk kepada barang ribawi saja tak. Segala benda yang boleh, kata apa maknanya, boleh dijual beli, boleh dijadikan hutang. Cuma sifat-sifat barangan tersebut hendaklah boleh dinyatakan supaya jika wujud perbezaan, ia hanya membabitkan perbezaan yang kecil. Barangan tersebut juga mestilah sah untuk dilakukan. Jual beli secara jual beli salam. Sebab tu penting tu saya sebut tu. Ajak jual beli salam dulu, baru boleh masuk dalam bab hutang. Kerana syarat yang sama. Jadi barangan tersebut mestilah sah untuk dilakukan jual beli secara jual beli salam. Kerana syarat jual beli salam, jual beli tangguh ni maknanya kita beli barang, kita order barang tersebut, kemudian sama ada kita bayar dulu ke, barang sampai kemudian, ataupun barang sampai dulu ke, kita bayar kemudian. Syarat dia barang-barang ataupun harga mestilah yang boleh ditimbang, boleh disukat, boleh disifati. Ini baru masuk dalam apa yang disebut sebagai barang mithli. Jadi makna kalau hutang 1 dinar, bayar balik 1 dinar. Tapi hutang dalam RM tak tentu. Tak boleh. Sebab ini masuk dalam bukan harta mithli, dia masuk dalam harta qimiyah. Qimi. Maknanya nilai saja. Sebab tu saya tak setuju orang kata apa, kalau hutang ke orang RM100, bayar balik RM100, tak ada riba lah. Ya kan? Kita faham ke tu lah. Yang betulnya mana hak tu, kalau 1 dinar bayar balik 1 dinar, hak tu betul, tak ada riba. Tapi dalam RM ni dia kena rujuk beli masyarakat tu, sebab duit kertas kita ni, masa berhutang tu dia
masa akad tu kena tengok harga perak ataupun harga emas berapa. Harga emas berapa, harga ataupun harga perak berapa. Kalau kita ikut harga emas, tengoklah. Jadi supaya apa ni, orang yang bagi hutang pun tak rugi, kemudian orang yang menghutangi pun maknanya dia tidak menzalimi kan orang yang dia berhutang. Kalau guna ringgit Malaysia, tiba-tiba duit kita jatuh, kan? Lepas tu bila dia bayar balik dengan jumlah yang sama, tiba-tiba nak dapatkan emas jadi mahal balik. Jadi rugilah orang yang apa ni, orang yang apa ni, yang menghutang kan. Walaupun kita kata tak ada riba. Riba ni bukan atas dasar yang tu. Baik, atas dasar ini sah memberi hutang dalam bentuk dirham, dalam bentuk dinar, gandum, barli, telur, daging dan sebagainya yang dikategorikan sebagai barangan misli. Faham? Kena faham tu. Sebab apa? Benda ni boleh dihutangkan kerana dia masuk dalam barangan misli. Kerana boleh kita bila nak bayar balik tu, kita boleh cari dalam rupa bentuk yang sama. Baik. Kemudian demikian juga hutang dalam bentuk haiwan. Ini harta tak boleh alih dan sebagainya yang dikategorikan sebagai barangan qimi yang boleh dinyatakan spesifikasinya bagi barangan qimi yang tidak boleh dinyatakan spesifikasinya, dan barangan qimi yang tidak boleh dihutangkan, iaitu barangan qimi yang tidak sah dijual beli secara jual beli salam. Terdapat dua pendapat mengenai kesahihan hutang tersebut. Pendapat yang paling sahih ialah tidak dibenarkan kerana barangan yang tidak dapat dinyatakan spesifikasinya tidak dapat ataupun sukar untuk diganti. Jadi dia bila jadi ada dua pendapat, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi dalam kitab ni dia kata apa? Dia ambil pandangan kata tak boleh. Sebab sukar nak ganti balik itu, macam mana nak ganti balik tu? Sebab ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan tengok kemudian lah. Cuma saya nak sebut tentang apa ni, bab hutang dalam bentuk ni ringgit Malaysia ni lah. Jadi dalam bahasan ni, oleh kerana apa ni, fulus ni maknanya duit kita ni dia tak diikat dengan apa-apa. Sebab dia wang fiat, kosong. Kerana orang percaya nombor tu ada apa ni, ada nilai. Dia bernilai lah atas kepercayaan manusia, tapi di segi zat dia tak ada apa, kosong. Wang fiat. Baik, jadi kalau dulu zaman salaf dulu, zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ciri-ciri duit selain daripada emas dan perak ni disebut sebagai fulus. Jadi dia bukan emas ataupun perak, biasanya dalam bentuk logam, tembaga ataupun gangsa. Kemudian nilai dia berubah mengikut keadaan pasar ataupun arahan pemerintah. Jadi dia tidak dianggap sebagai harta misli tadi. Sebab nak ganti tu, nak ganti macam mana? Sebab nilai dia selalu berubah. Contohnya kadang-kadang 1 dirham sama dengan 100 fulus. Kadang-kadang 1 dirham sama juga dengan 50 fulus. Jadi nilai dia tak tetap. Macam ringgit kita lah, kalau nak kira 1 dinar ni berapa? Selalu berlaku selalu berlaku perubahan. Baik, dalam mazhab Maliki, adapun fulus ia bukan termasuk mata wang, tetapi termasuk barang qimi. Kenapa? Nilainya berubah-ubah mengikut zaman. Sebab nilai dia tak tetap. Kemudian Ibn Taymiyah dalam Majmu' al-Fatwa kata apa? Fulus apabila harganya naik ataupun jatuh, maka hutang dibayar mengikut nilai, bukan bilangan keping, kerana fulus bukan seperti dirham dan dinar. Ini bab hutang ni. Sebab dinar boleh kita orang kata apa, ganti balik tapi ikut barat. Dirham kita boleh ganti balik ikut barat. Tapi bila mai kata apa ni, wang fiat ni yang tak ada barat, tak ada timbangan yang khusus. Kalau saya tanya tuan-tuan apa makna RM1 ni, apa pun tak dia jawab. Tak ada takrif yang khusus.
Tak ada takrif yang khusus yang menyebutkan RM10 tu mesti kadar merah. Dia punya kata apa? 10 cm kali 4 cm. Kemudian berat dia 0.04 gram. Tak ada takrif. Sebab dia wang fiat. Kosong, nombor semata-mata. Baik. Kemudian Ibnu Abidin kata dia fulus berubah-ubah nilainya, maka ia termasuk harta qini bukan harta mithli. Baik. Kemudian menentukan nilai hutang fulus yang berubah-ubah. Macam mana nak ganti balik ni? Sebab dia bukan harta mithli tapi harta qini. Baik, hutang fulus dibayar mengikut nilai sebenar pada masa akad jika fulus berubah nilai secara ketara. Jadi nak rujuk kepada mana? Rujuk kepada dinar ataupun dirham ataupun qimah. Ini harga barang setara. Baik, kata Ibnu Taimiyah yang wajib dibayar ialah nilai sebenar ketika pembayaran jika fulus menzalimi manusia dengan perubahan nilainya. Jadi masa kita akad tu, masa kita hutang tu, tengok tu ringgit Malaysia tu sama juga dengan berapa dinar. Berapa berat gram mah. Supaya kita bila bagi hutang ke orang, seolah-olah kita bagi hutang mah, kita dapat balik jumlah mah yang sama. Kalau tidak, kita akan jadi kita jadi rugi ya. Kita berasa bahawa ni tak ada riba. Padahal kita yang rugi, orang yang hutang tu pula untung balik belakang. Baik, jadi Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi kata bahawa hutang fulus dikira dengan nilai yang setara jika fulus rosak ataupun nilainya turun, bukan bilangan keping. Makna al-adad, nombor, tak diambil kira. RM100 ke, RM1000 ke, RM1 ke, tak kira nombor. Dan kira tu nilai emas pada masa kita hutang tu. Baik, jadi kesimpulan, hutang dinar dirham diselesaikan berdasarkan berat sebenar, bukan bilangan. Sebab satu dinar tu bukan nombor dia tu, berat dia tu. Satu dirham tu berat dia 4.25 gram dengan 2.975 gram, baru boleh buh nombor satu. Baik, jadi fulus termasuk harta qini. Hutangnya dibayar mengikut nilai pada masa akad jika nilainya berubah secara ketara. Ni tak kira lah tuan-tuan, turun naik. Zaman nak beralih kepada apa ni? Kepada Bitcoin ni kan. Tu saya share kat tuan-tuan tu. Apa ni? Siapa dia anak Donald Trump, nama apa? Eric Trump. Eric Trump ditunjuk dalam dia punya apa server dia 3,500 server. Yang lawak bodoh lah. Bila dia kata orang kata Bitcoin ni bukan tangible asset. Tak ada zat, nombor saja. Ni dia ni. Ni kami buat mining ni. Mining pada otak dia. Duk mining dalam komputer. Duk lombong dalam komputer. Lombong apa? Kalau internet tak ada, habis semua. Apa pun tak ada, kosong belakang. Jadi jangan kita ni tuan-tuan jadi terperangkap kali kedua. Dah lah terkena lah dengan US dollar. Ni nak terkena dengan Bitcoin pula dah. Tapi dah juga penasihat syariah ni, Bitcoin ni halal. Patuh syariah lah. Apa lah. Tak tahu lah saya nak kata apa. Zaman ni, zaman Dajjal ni macam tu lah. Baik. Baik, wallahualam. Jadi yang penting kita faham yang saya buat kesimpulan lah kali ni. Jadi kalau nak bagi hutang ke orang dalam bentuk RM, tengok dulu nilai emas masa kita bagi hutang ke orang, supaya berlaku adil antara orang yang bagi hutang dan juga orang yang memberi hutang. Baik, Allah alam. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap itu adalah daripada kelemahan dari saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.